Bayar hutang sebanyak, actually total loan is 8 million tapi first release is almost 3 million something, dan saya kena bayar jumlah tersebut. So masa tu saya early 20, satu benda yang besar. Kita pun tak pernah tengok duit juta-juta kan. Tiba-tiba macam aku kena bayar hutang, dan worst come to worst, bankrupt. Kita nak ambil lawyer, nak fight masa tu, yalah duit pun tak ada, kita tak tahu apa-apa. Boleh dikatakan gelap lah hidup saya. Walaupun sering dikelilingi kemewahan dan sanjungan peminat, realiti kehidupan segelintir anak seni sebenarnya cukup rapuh sehingga ada yang terpaksa berdepan pengisytiharaan muflis akibat kegagalan mengurus kekayaan. Situasi ini biasanya berpunca daripada komitmen, gaya hidup yang melampau kemampuan, pelaburan yang tidak mendatangkan hasil serta kegagalan melunaskan tunggakan cukai yang terkumpul dalam tempoh lama. Kejatuhan kewangan ini bukan saja menjejaskan reputasi mereka, malah menjadi peringatan tegas bahawa populariti yang dikecapi boleh hilang sekelip mata saja jika tidak disertai dengan perancangan kewangan yang bijak dan teliti untuk hari tua. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti yang pernah diisytiharkan muflis. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Awira. Penyanyi Awira atau nama sebenarnya Nasyarul Awira Nur Hisham pernah menempuh detik hitam dalam hidupnya apabila diisytiharkan muflis oleh Jabatan Insolvensi pada 11 Julai 2013. Krisis kewangan ini berlaku ketika beliau baru saja berusia 22 tahun, berpunca daripada kegagalan menjelaskan tunggakan hutang pinjaman pribadi yang dibuat pada peringkat awal penlibatannya dalam industri seni. Beliau mengakui bahawa kurangnya pendedahan tentang ilmu dalam pengurusan kewangan di usia yang muda menjadi faktor utama yang menjerat dirinya ke kancah kebankrapan tersebut. Walaupun terpaksa memikul status muflis di kemuncak populariti, Awira tidak membiarkan kegagalan tersebut melumpuhkan semangatnya untuk terus berkarya. Beliau menyifatkan pengalaman pahit itu sebagai satu pengajaran besar agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang komitmen kewangan atau menjadi penjamin kepada pihak lain pada masa hadapan. Kecekalan beliau untuk bangkit semula akhirnya membuahkan hasil apabila beliau kini kekal aktif dalam industri muzik dan terus dikenali sebagai antara vokalis rock yang mempunyai pengaruh besar di Malaysia. 5. Dato' Amy Search. Ikon rock tanah air Dato' Amy Search pernah menempuh fasa sukar dalam kejayaan seninya apabila diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 2013. Krisis kewangan ini tercetus rentetan kegagalan syarikat miliknya, Amy Search Entertainment Sdn Bhd, untuk melunaskan tuntutan ganti rugi berjumlah hampir 1 juta ringgit kepada sebuah syarikat penganjur konsert. Kemelut tersebut berakar umbi daripada isu pembatalan siri konsert jelajah yang sepatutnya berlangsung pada tahun 2009 sehingga membawa kepada tindakan undang-undang yang menjejaskan status kewangan peribadi beliau sebagai pengarah syarikat. Walaupun terpaksa berdepan dengan sekatan perundangan dan tekanan imej sebagai bintang besar, Amy menyifatkan fasa tersebut sebagai satu proses matang yang mengajarnya erti kesabaran serta kepentingan pengurusan kontrak perniagaan yang lebih teliti. Beliau tidak membiarkan status muflis melumpuhkan kejayaannya, sebaliknya terus aktif berkarya dan mengukuhkan semula kedudukan kewangannya sehingga berjaya keluar daripada belenggu berkenaan. Kecekalan beliau bangkit daripada kejatuhan tersebut membuktikan bahawa status muflis bukanlah titik noktah, malah menjadi pengajaran berharga buat warga seni tentang risiko yang menanti di sebalik pengurusan kontrak dan perniagaan yang tidak teratur. 4. Shahizi Sam. Pelakon popular Shahizi Sam pernah mengejutkan industri hiburan apabila namanya terpampang dalam notis kebankrapan di sebuah akhbar tempatan pada Ogos 2017. Isu tersebut berpunca daripada tuntutan Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan tunggakan cukai pendapatan yang dianggarkan berjumlah RM300,000. Pada awalnya Sam mengakui terkejut dan tidak tahu menahu mengenai notis tersebut kerana mendakwa tidak pernah menerima sebarang dokumen rasmi sebelum iklan itu disiarkan. Walau bagaimanapun, beliau mengambil pendekatan positif dengan melantik ejen cukai untuk berurusan secara rasmi dengan pihak LHDN bagi menyelesaikan tunggakan tersebut. Mahkamah Tinggi Shah Alam kemudiannya menetapkan tempoh tertentu bagi membolehkan beliau menjelaskan hutang cukai berkenaan sebelum prosiding muflis diteruskan. Saya menyifatkan insiden itu sebagai satu hikmah besar yang mengajarnya untuk lebih peka dan tidak mengambil mudah tentang urusan percukaian serta pengurusan kewangan peribadi sebagai seorang anak seni. 3. Ikram Dinsley.
dilaksanakan. Selama 2-3 tahun untuk rayuan, last minute sebelum mahkamah yang pertama saya kena hadap, malam tu baru dapat kerjasama daripada HTN. Lindung-lindung pihak mahkamah memutuskan bagi tempoh sampai 14/1 untuk menghadap semula. Namun tak boleh nak buat apa dah untuk hilangkan bankruptcy. Dalam masa tempoh 10 hari ni kena cari hampir 30,000 untuk selesaikan masalah bankruptcy. Kerana bankruptcy ni bawah daripada 50,000 tak diisytiharkan bankruptcy. Kau ingat macam jual goreng pisang macam tu kan. Dia kata adik untuk nak jual rumah tapi tak ada siapa yang nak mampu beli dalam keadaan Malaysia yang terbaik. Pelakon Ikram Dinsley pernah mengejutkan industri hiburan apabila beliau diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Magistrate Ipoh pada Januari 2019. Status bankrupt tersebut difailkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri selepas beliau gagal melunaskan tunggakan cukai pendapatan yang berjumlah kira-kira RM77,000. Ikram mengakui bahawa perkara tersebut berpunca daripada kesilapan serta kealpaannya sendiri dalam menguruskan prosedur pembayaran cukai sepanjang 10 tahun penglibatannya sebagai anak seni. Susulan pengisytiharan tersebut, Ikram meluahkan rasa terkilan kerana tidak mendapat sokongan daripada rakan-rakan industri ketika berada dalam kesempitan. Malah beliau sempat menyatakan hasrat untuk bersara daripada dunia lakonan pada ketika itu. Beliau juga terpaksa mencari jalan untuk menyelamatkan aset yang ada termasuk rumah dan keretanya daripada disita. Pengalaman ini menjadi titik tolak kepada fasa kehidupan beliau yang penuh kontroversi sebelum beliau kembali aktif semula dalam dunia lakonan dan perniagaan. 2. Fizo Omar. Tiba-tiba saya dapat tahu yang saya dapat notis daripada bank yang company saya ada buat loan berjumlah lebih 2 juta. Sebenarnya loan tu 8 juta tapi yang baru release 2 point something lah. So memang saya terkejut dan tiba-tiba nama saya ada dalam sebagai penjamin untuk loan tersebut. Dan Pelakon dan usahawan Fizo Omar pernah diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2013 ketika beliau baru berusia 28 tahun. Krisis kewangan ini bukan berpunca daripada kegagalan perniagaan peribadinya, sebaliknya akibat kesilapan beliau menjadi penjamin bagi satu pinjaman berjumlah RM2 juta untuk sebuah syarikat. Tindakan tersebut memakan diri apabila syarikat berkenaan gagal melunaskan hutang menyebabkan Fizo terpaksa memikul bebanan hutang yang sangat besar di usia muda. Walaupun terpaksa berdepan dengan sekatan pergerakan dan tekanan mental yang hebat, Fizo mengambil langkah proaktif dengan bekerjasama rapat dengan Jabatan Insolvensi Malaysia untuk menyusun semula pembayaran. Kegigihan beliau membuahkan hasil apabila beliau berjaya menyelesaikan segala tunggakan dan bebas daripada status muflis dalam tempoh kurang 4 tahun. Kini, Fizo sering berkongsi pengalaman pahit tersebut sebagai motivasi dan pengajaran kepada masyarakat tentang risiko menjadi penjamin serta kepentingan literasi kewangan dalam perniagaan. 1. Nur Juma Habib. Mahkamah Tinggi Georgetown mengisytiharkan usahawan Nur Juma Habib Mohamed muflis selepas gagal membayar RM260,400 kepada FemUp Entertainment. Penolong pendaftar Siti Zulaika Nordin atau Gani merekodkan perintah kebankrapan itu selepas mendengar petisyen kreditor yang difailkan oleh syarikat berkenaan pada Oktober. Bekas personaliti TV dan usahawan Nur Juma Habib Muhammad diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 21 Mac 2023. Perintah kebankrapan tersebut dikeluarkan susulan kegagalannya melunaskan bayaran tuntutan berjumlah RM260,400 kepada syarikat FemUp Entertainment. Kes ini berlarutan sejak Oktober 2022 apabila syarikat berkenaan memfailkan petisyen kreditor selepas beliau gagal mematuhi perintah bayaran yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun sebelumnya. Walaupun telah diperintahkan bankrupt, Nur Juma terus berdepan dengan pelbagai isu perundangan termasuk permohonan komitel oleh Jabatan Insolvensi atas dakwaan menghina mahkamah. Beliau didakwa sengaja gagal menyerahkan milikan harta yang sepatutnya dibahagikan kepada pemiutang mengikut Akta Insolvensi 1967. Selain isu kewangan, beliau turut terpalit dengan beberapa kes jenayah lain melibatkan tuduhan menyebabkan kecederaan dan melakukan khianat yang membawa kepada pengeluaran waran tangkap dan hukuman denda oleh mahkamah pada tahun 2024 dan 2025. Apakah pendapat anda tentang 6 selebriti yang pernah diisytiharkan muflis? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Warga yang bekerjasama dengan saya selama ni pun tak tahu hujung pangkal kepada cerita. Jadi standard hidup orang atasan, fake news, kita tak reply hari-hari kepada semua. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.